Selamat sejahtera semua. Ada tak sesiapa antara pendengar di sini yang suka sebut ayat ini? Jom kita balik rumah semua. Jom balik rumah, jom balik. Sebab kalau ada yang suka cakap macam ni, episod kali ni saya nak anda semua dengar betul-betul. Atau kalau ada kawan-kawan yang suka cakap macam tu, kongsikan cerita ini dengan mereka. Ini kerana kisah seram yang menimpa pendengar kita ini bermula hanya kerana dia menyebut ayat itu. Jom kita balik rumah. Ini adalah kisah tentang dua orang lelaki yang merancang untuk pergi memancing di wilayah Nakhon Ratchasima dan kemudiannya bercadang untuk meneruskan perjalanan ke wilayah Nakhon Nayok. Selepas selesai memancing di Nakhon Ratchasima, kawannya pun berkata, "Jom kita balik rumah." Akhirnya, sebuah kisah seram yang tidak dijangka pun berlaku. Rancangan mereka untuk pergi memancing di Nakhon Nayok terpaksa dibatalkan begitu sahaja kerana apa yang menimpa mereka benar-benar menakutkan. Kisah yang akan saya ceritakan ini adalah sebuah kejadian benar yang dihantar oleh seorang pendengar. Saya tidak menambah atau mengubah apa-apa. Namun, kebijaksanaan anda amat diperlukan semasa mendengar cerita ini. Kisah hari ini dihantar oleh seorang pendengar dan saya akan gunakan nama samaran T. Cerita ini adalah pengalaman yang dilalui oleh T dan kawannya sendiri. Kejadian ini berlaku tidak lama dahulu. T dan kawannya memang sama-sama minat memancing. Nama kawannya ialah Boy. Mereka berdua merancang untuk pergi memancing di luar wilayah selama lebih kurang 4 hari. Rancangan itu dibuat secara tiba-tiba. Mereka berbincang pada waktu pagi dan terus bersetuju untuk bertolak pada petang hari yang sama. Mereka berbincang, destinasi pertama adalah Korat. Selepas selesai di Korat, barulah mereka akan bergerak ke Nakhon Nayok. Setelah selesai berbincang tentang destinasi dan rancangan perjalanan, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka berdua pulang untuk membuat persiapan, mengemas pakaian, barangan peribadi dan peralatan memancing. Tepat pada masa yang dijanjikan, jam 8 malam, Boy pun datang ke rumah T dengan motosikalnya. Selepas itu, mereka berdua memulakan perjalanan dari wilayah Prachinburi menuju ke Korat. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 3 jam. Dalam perjalanan, mereka ada berhenti rehat beberapa kali, ada juga yang tersesat dan salah jalan. Ini menyebabkan perjalanan mereka memakan masa yang agak lama untuk sampai ke Korat. Apabila mereka tiba di Korat, jam sudah hampir menunjukkan pukul 12.30 malam, malah hampir pukul 1 pagi. Oleh kerana perjalanan ini dirancang secara tergesa-gesa, mereka tidak menempah mana-mana hotel atau tempat penginapan. Mereka bercadang untuk mencari sahaja mana-mana tempat penginapan di tepi jalan kerana hotel dan resort di situ banyak dan mudah dicari. Tetapi selepas mereka bertanya di 2 hingga 3 tempat penginapan di kawasan itu, ternyata semuanya sama ada sudah penuh atau tiada bilik kosong. Ada juga tempat yang hanya mempunyai katil bujang. Katilnya pula kecil dan mereka terpaksa tidur berhimpit. Nampaknya mereka tiba pada hari yang sama dengan suatu persidangan besar, menyebabkan semua tempat penginapan dengan harga berpatutan telah habis ditempah. Mereka terus mencari tempat penginapan sehingga kira-kira jam 2 pagi. Disebabkan terlalu letih dan tidak mahu memandu lebih jauh lagi, mereka akhirnya membuat keputusan. Apa kata kita tidur dalam kereta sahaja? Sekurang-kurangnya jimat duit hotel dan jimat masa. Beberapa jam lagi kita dah nak keluar memancing. Jadi matlamat mereka bertukar daripada mencari tempat penginapan kepada mencari tempat untuk meletakkan kereta. Mereka memandu tanpa henti sehinggalah mereka terjumpa sebuah kawasan rehat. Mereka membelok masuk ke kawasan itu. Di situ terdapat kira-kira 4 hingga 5 buah kereta yang diletakkan, jadi suasana tidaklah begitu menakutkan. Mereka mencari satu tempat yang agak jauh dari kereta lain untuk meletakkan kenderaan. Mereka terjumpa satu ruang yang agak terpencil dari kenderaan lain dan berniat untuk berhenti dan tidur di situ. Semasa meletakkan kereta, tidak begitu memerhatikan keadaan sekeliling. Nampak kosong, dia terus masuk. Tetapi selepas meletakkan kereta dan mematikan enjin, barulah dia perasan. Tidak jauh dari tempat mereka berhenti, kira-kira 4 petak letak kereta dari situ, terdapat sepohon pokok ara yang sangat besar. Pokok itu sungguh besar dan di pangkalnya terdapat pelbagai jenis patung. Apabila T melihatnya, dia mula rasa tidak sedap hati. Suasana di sekeliling pokok itu terasa suram dan menakutkan kerana dia memang
percaya dengan perkara-perkara sebegini. Dia merasakan lokasi itu tidak sesuai dan lebih baik mereka berpindah ke tempat lain, mungkin lebih dekat dengan kereta-kereta yang lain. Ketika dia hendak menghidupkan semula enjin kereta untuk beralih tempat, Boy terus bertanya, kenapa hidupkan enjin? Nak ke mana pula? Tempat ni dah elok. Ter hanya menggerakkan dagunya ke arah pokok ara itu tanpa berkata apa-apa, seolah-olah memberitahu, "Tuha, aku rasa baik kita pindah." Boy dengan nada yang sedikit menjengkelkan terus membantah, "Alah, tak payahlah. Tidur sini je. Sekejap je lagi dah pagi." Ter berasa serba salah. Hatinya takut, tetapi kawannya pula berkeras mahu tidur di situ. Akhirnya, dia mengalah. "Yalah, kalau kau nak tidur sini, tidurlah." Dia mematikan enjin sekali lagi, menurunkan sedikit cermin tingkap dan bersedia untuk tidur. Sebelum tidur, arah tidurnya menghadap pokok ara tersebut. Dia mengangkat tangan sebagai tanda hormat, seolah-olah meminta izin untuk berehat di situ. Ketika dia sedang mengangkat tangan untuk memberi hormat kepada pokok itu, Boy yang melihatnya terus bertanya, "Ter, kau sembah siapa tu?" Ter menoleh dan memberitahu kawannya, "Tak ada apa-apalah, aku cuma nak minta izin tidur." Boy ketawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Kau minta izin dengan siapa? Itu pokok je lah. Kau ni gila ke apa?" Ter hanya tersenyum sedikit tanpa membalas. Baginya, itu adalah kepercayaannya. Apabila berada di tempat orang, lebih baik meminta izin daripada tuan tanah. Kepercayaan ini adalah kepercayaan peribadi. Dia tidak boleh memaksa Boy untuk percaya. Selepas itu, Ter dan Boy merebahkan tempat duduk dan cuba untuk tidur. Tetapi entah kenapa malam itu Ter tidak dapat tidur lena, walaupun badannya sangat letih selepas memandu. Dia asyik terjaga, manakala Boy di sebelahnya kelihatan tidur dengan begitu nyenyak, siap berdengkur dan ternganga. Malam itu Ter cuba memaksa dirinya untuk tidur, tetapi baru sahaja dia menutup mata, dia terdengar bunyi seperti orang batuk berdekatan dengan kereta. Bunyi batuk itu kering. Pada mulanya dia tidak mengendahkannya, tetapi selepas beberapa ketika, bunyi batuk itu masih tidak berhenti. Dia membuka mata dan melihat sekeliling. Sama ada orang berdiri berdekatan keretanya. Ternyata di sekelilingnya tiada sesiapa. Hanya kegelapan malam. Kereta-kereta lain pula diletakkan agak jauh darinya. Dia menganggap mungkin dia hanya salah dengar, atau mungkin itu bunyi batuk Boy. Selepas melihat sekeliling dan tidak mendengar apa-apa lagi, dia pun berbaring semula untuk tidur. Tetapi selepas kira-kira 10 minit, dia terdengar bunyi tok 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 tok, seperti bunyi seseorang mengetuk cermin tingkap dengan kuku. Bunyi itu datang dari sebelah kanan, iaitu cermin di bahagian pemandu. Sejurus kemudian, dia merasakan kereta itu seperti mendap sedikit, seolah-olah ada orang naik ke bahagian belakang pikapnya. Kali ini, dia terus tersentak bangun. Dia segera menoleh ke belakang, menyangka ada orang cuba menceroboh masuk ke belakang pikapnya. Tetapi apa yang dilihatnya melalui cermin yang memisahkan kabin dengan bahagian belakang pikap amat mengejutkan. Kelihatan susuk tubuh seseorang sedang duduk mencangkung di belakang pikap merenung ke arah mereka berdua. Renungannya seolah-olah cuba melihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam kereta. Pada saat itu, sebaik sahaja Ter menoleh dan ternampak lelaki itu duduk di belakang pikap, dia menjerit sekuat hati dan segera mengejutkan Boy. "Boy! Boy, bangun! Boy, bangun!" Ketika dia mengejutkan Boy dan Boy pun terjaga, dia menuding ke belakang dan berkata, "Boy, ada orang duduk belakang kereta kita." Tetapi pada saat dia menuding, bahagian belakang pikap yang tadinya dinampak ada orang duduk mencangkung itu kini sudah kosong. Tiada sesiapa di situ. "Boy, yang dikejutkan pada jam 4 pagi lebih itu masih mamai. Kau kejutkan aku, kenapa? Kenapa kau kejutkan aku?" Apabila Boy menoleh ke belakang dan tidak nampak sesiapa, dia menjadi lebih geram. Ter terus membuat keputusan, "Aku kena keluar dari sini." Dia menghidupkan enjin kereta pada jam 4 pagi lebih itu dan terus memandu keluar dari kawasan rehat tanpa bertanya apa-apa lagi. Semasa dia memandu keluar, Boy bertanya, "Ter, kau nak ke mana ni? Belum pagi lagi. Kau nak cepat-cepat ke mana?" Ter menjawab ringkas, "Aku nak pergi stesen minyak. Aku nak pergi stesen minyak." Boy menyambung, "Oh, bagus juga. Nanti singgah beli ubat batuk untuk kau. Semalam aku dengar kau batuk satu malam." Mendengar kata-kata itu, muka Ter terus berubah pucat. Jantungnya berdebar kencang. Dia segera memberitahu Boy, "Boy, bukan aku yang batuk." Boy kelihatan bingung. Dia berkata,
Kalau bukan kau yang batuk, siapa lagi? Hantu ke yang batuk? Dia pun menceritakan segala yang baru dialaminya kepada Boy. Selepas mendengar cerita itu, riak muka Boy seolah-olah tidak percaya. Dia berkata kepada Ter, kau salah nampak kot Ter. Tak ada apa-apalah. Aku tidur lena je semalam, tak jumpa apa-apa pun. Apabila Boy berkata begitu, Ter tidak menyambung lagi. Dia membiarkan sahaja cerita tentang kelibat di belakang pikap itu berlalu. Jika dibahaskan lagi, takut suasana menjadi keruh. Selepas itu, dia terus memandu sehingga terjumpa sebuah stesen minyak berwarna biru. Ketika itu, langit sudah mula cerah. Mereka pun berhenti. Mereka turun dari kereta, pergi ke tandas, menukar pakaian, mencuci muka dan mencari sarapan. Selepas bersarapan sehingga kenyang, mereka bersedia untuk meneruskan perjalanan ke destinasi memancing. Kali ini, mereka bergili-gili memandu. Boy mengambil alih string, manakala Ter pula berehat kerana semalam dia langsung tidak dapat tidur. Lokasi memancing yang mereka tuju kali ini adalah sebuah lokasi rahsia yang hanya diketahui oleh penduduk tempatan di Korat. Maklumat itu disampaikan dari mulut ke mulut oleh orang tempatan. Lokasinya agak jauh dari tempat mereka berada. Apabila Boy tiba di destinasi, Ter baru saja selesai tidur dengan nyenyak. Tempat itu merupakan sebuah tasik yang besar. Kawasan sekelilingnya agak semak samun. Namun, masih kelihatan bekas-bekas rumput yang telah ditebas oleh pemancing-pemancing sebelumnya. Dari jauh, kelihatan sebuah kereta pikap lain yang diletakkan, mungkin milik pemancing juga. Ini membuatkan tempat itu tidak kelihatan begitu menakutkan. Mereka berpecah dan memancing di tempat yang berbeza. Masing-masing leka dengan joran sendiri sehinggalah kira-kira jam 5 petang. Terdengar jeritan Boy dari jarak 40-50 meter. Boy menjerit, "Woi, jom balik rumah. Nanti kita nak kena cari tempat tinggal lagi, karang malam pula. Jom balik rumah." Dia pun membalas jeritan Boy. Okey. Tetapi dalam hatinya, dia berasa tidak sedap dengan kata-kata Boy. Dia seorang yang gemar mendengar cerita seram dan banyak cerita mengingatkan apabila pulang, terutamanya jika hanya berdua, sebutlah nama. Jangan bercakap secara umum. Setiap kali dia pergi ke mana-mana, dia tidak akan pernah bercakap begitu. Setiap kali hendak pulang, dia akan memanggil nama. Ini kerana jika bercakap secara umum, ia seolah-olah mengajak orang lain untuk pulang bersama. Mungkin ada sesuatu yang akan mengikut. Ter sudah banyak mendengar cerita hantu, jadi dia tahu jika tidak percaya, jangan cabul. Sebenarnya dia tidak tahu sama ada benar atau tidak orang lain akan mengikut pulang seperti dalam cerita-cerita hantu yang didengarinya. Yang pasti, hatinya berasa tidak tenang. Semalam baru saja dia diganggu. Dia takut malam ini akan ada lagi kejadian aneh. Dia segera mengemas peralatannya dan menunggu Boy di kereta. Apabila Boy tiba, dia terus menegur, "Kau gila ke apa, Boy? Tengah-tengah hutan macam ni, mana boleh jerit ajak balik macam tu? Nanti ada orang lain ikut balik baru tahu." Boy segera membantah, "Aku dah telefon kau tak angkat. Sebab tu aku jerit. Tak ada apa-apalah, kau ni fikir banyak sangat." Ter tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi dalam hatinya, dia berdoa semoga malam ini tiada apa-apa yang berlaku. Selepas itu, mereka meletakkan semua ikan yang ditangkap, kira-kira 50 ekor, ke dalam tong ais yang telah disediakan. Kemudian, mereka masuk ke dalam kereta dan mula mencari tempat penginapan untuk malam itu. Mereka memandu tanpa henti sehingga terjumpa sebuah rumah sewa harian di tepi jalan. Keadaannya nampak elok, jadi mereka pun membelok masuk. Sebaik sahaja mereka masuk, seorang makcik yang kelihatan baik hati keluar menyambut mereka. Dia bertanya, "Cari tempat penginapan ke? Ada kosong. Satu malam 500 baht, berminat tak?" Ter dan Boy melihat harganya tidak terlalu mahal dan yang penting masih ada bilik kosong. Jadi mereka bersetuju. "Baiklah, makcik. Kami tidur satu malam sahaja. Esok pagi kami nak ke Nahon Nayuk." Makcik itu menjawab, Boleh. Tapi makcik dah tak banyak bilik kosong. Satu bilik boleh muat 3 orang ni. Nak?" Ter pun menjawab, "Makcik, kami datang berdua saja. Satu bilik cukuplah." Selepas berkata begitu, riak wajah makcik itu tiba-tiba berubah. Dia terdiam seketika. Kemudian matanya menggeling ke arah belakang pikap. Wajahnya kelihatan keliru, seolah-olah dia nampak sesuatu yang aneh di belakang pikap itu. Makcik itu memandang dengan riak wajah yang pelik, seperti tidak memahami sesuatu. Ter yang perasan akan kelakuan makcik itu bertanya, "Makcik, ada apa-apa ke?"
Makcik itu segera menggelengkan kepala dan tersenyum. Oh, tak ada apa-apa. Tetapi semasa berbual, mata makcik itu tetap mengerling ke arah belakang pikap. Pandangannya bukan seperti sengaja, tetapi seperti pandangan curi-curi. Selepas tu memberitahu mereka hanya berdua, kelakuan makcik itu terus berubah. Makcik itu berkata, 500 baht. Nak 500 baht. Kita pun menghulurkan wang kepada makcik itu. Selepas itu, makcik itu memberikan kunci sambil menuding ke arah sebuah rumah kecil. Kemudian makcik itu terus berlalu pergi dan boy berpandangan hairan. Tiba-tiba sahaja makcik itu pergi tanpa menghantar mereka ke bilik atau berbual lanjut. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mungkin makcik itu tergesa-gesa. Kemudian mereka mula menurunkan barang-barang dari kereta. Selepas selesai, mereka berbincang tentang makan malam. Mereka bercadang untuk memasak ikan yang baru ditangkap. Boy bersetuju, ya, kita masak ikan ni. Tak payah susah-susah nak keluar beli lauk lagi. Ini kerana mereka memang sudah membawa bekalan bahan-bahan masakan. Dia pun bersetuju. Dia menawarkan diri untuk keluar membeli bay, manakala Boy akan menunjukkan kemahirannya memasak ikan-ikan tersebut sebagai lauk dan hidangan sampingan. Sementara Boy sedang memasak, dia memandu keluar untuk membeli bir di sebuah kedai serbaneka. Kedai itu terletak agak jauh. Apabila tiba di kedai, dia membeli 4 botol bir. Tetapi juruwang di situ berkata, 4 botol cukup ke bang? Datang ramai-ramai macam ni. Dia pun menjawab, cukuplah dik, kami minum sikit je. Kemudian dia bertanya semula, apa dia dik? Adik cakap apa tadi? Datang ramai. Juruwang itu menjawab, oh, tak ada apa-apalah bang. Selepas itu, T mengambil 4 botol bir itu dan kembali ke keretanya. Semasa dalam perjalanan pulang ke tempat penginapan, kata-kata juruwang itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. 4 botol cukup ke bang? Dia berfikir sendiri. Nampak macam kuat minum sangat ke aku ni? Sebenarnya seorang 2 botol dengan Boy cukuplah. Apabila dia tiba di tempat penginapan, dia bercerita kepada Boy. Boy, budak kedai tu tegur, 4 botol cukup ke? Atau patut kita pergi beli lagi? Sebaik sahaja dia sampai, dia melihat Boy sedang duduk merokok di hadapan bilik, badannya menggigil. Dia cuba bercakap dengan Boy, tetapi Boy tidak menjawab. Dia cuba lagi, Boy, cukup tak 4 botol ni? Tetapi Boy hanya duduk memegang rokok sambil badannya menggigil. Dia bertanya, woi Boy, kau kenapa ni? Mana ikannya? Tak nampak kau masak apa-apa pun. Yang baru turun dari kereta dengan bir di tangan berasa hairan. Kenapa dengan si Boy ni? Ikan tak masak, nasi tak masak, apa pun tak buat. Duduk hisap rokok sambil menggigil. Ketika itu, T pun berkata, kau belum masak ikan lagi ke? Serentak dengan itu, T hendak melangkah masuk ke dalam rumah untuk menyimpan bir di dalam peti sejuk. Tiba-tiba Boy bersuara, T, jangan masuk, jangan masuk. T bertanya, kenapa pula Boy? Boy menjawab, dalam bilik tu tak tahu datang dari mana. Mendengar jawapan itu, T bertambah bingung. Dia tidak faham apa yang Boy masukkan. Dia bertanya lagi, Boy, kau cakap pasal apa ni? Tetapi Boy tidak menjawab. Dia hanya berkata, malam ni kalau kau nak tidur dalam bilik, kau tidurlah. Tapi aku nak tidur dalam kereta. T bertanya lagi, kenapa pula nak tidur dalam kereta? Bilik dah ada, duit dah bayar. Kenapa tak nak tidur dalam bilik? Katil selesa. Boy hanya duduk menggigil di hadapan rumah. Dia berkata, nanti kau akan tahu sendiri. Apabila Boy memberi jawapan yang ringkas dan tergantung, T mula berasa sedikit geram. Dia tidak mahu ambil pusing kata-kata Boy dan cuba membiarkannya. Dia tidak mahu berkata lebih. Takut suasana menjadi keruh. Dia membuka pintu rumah untuk menyimpan bir di dalam peti sejuk. Selepas menyimpan bir, dia berjalan keluar semula. Dia kembali ke kereta apabila teringat yang dia terlupa untuk mengambil ais dari dalam kereta. Dia mengambil ais dan membawanya masuk ke dalam bilik sekali lagi. Ketika dia masuk semula ke dalam bilik, Boy mengikutnya dari belakang dan mula menyambung kerja memasak. Dia menyiang ikan, menyediakan bahan-bahan, merebus sup dan sebagainya. Akhirnya, lauk pauk pun siap. Dia pun mengajak Boy, jomlah kita makan. Mereka pun duduk makan bersama sambil minum bir yang baru dibeli. Selepas makan sehingga kira-kira jam 10.30 malam, mereka berhenti minum. Ini kerana esok jam 5 pagi mereka perlu bertolak ke Nahonayuk. Boy berkata dia mahu mandi dahulu
Selepas mandi, dia mengambil bantal dan selimut dari dalam bilik. Dia benar-benar pergi tidur di dalam kereta. Boy keluar dari bilik dan berkata kepada Ter, aku tidur dulu ya. Semoga kau bernasib baik. Ketika Boy melangkah keluar, Ter hanya mampu membiarkan dirinya kebingungan dengan apa yang berlaku. Kenapa dengan si Boy ni? Kenapa dia tak nak tidur dalam bilik yang selesa? Ter tidak ambil pusing. Sebaik saja Boy keluar, dia terus masuk ke bilik air untuk mandi. Selepas mandi, dia keluar, memakai baju dan memadamkan lampu untuk tidur. Tidur seorang diri di dalam bilik itu terasa sedikit sunyi dan menyeramkan. Tetapi sepanjang malam itu, dia tidur dengan sangat nyenyak. Boleh dikatakan dia tidur mati, tidak bermimpi atau terganggu oleh sebarang bunyi. Malah, dia bermimpi indah. Dalam mimpinya, dia bermimpi tentang perkara-perkara yang baik. Contohnya, dia pergi memancing dan mendapat ikan yang besar. Apabila pulang, kawan-kawan dan ahli keluarga sangat gembira. Dia tidur dengan begitu lena, sesuatu yang jarang dialaminya. Dia berfikir, kalau malam pertama kami tidur di atas katil empuk macam ni dalam resort, mesti lebih selesa. Tiba-tiba, ketika dia sedang nyenyak tidur, kira-kira jam 4 pagi lebih, dia tersentak bangun. Dia terdengar bunyi pintu diketuk dengan sangat kuat. Buk, 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 buk. Ter, buka pintu Teh. Cepat buka pintu. Teh, buka pintu. Dia terdengar jeritan cemas Boy di hadapan bilik, diiringi bunyi ketukan pintu yang bertalu-talu. Ter. Dia segera bangun dan membuka pintu. Sebaik sahaja pintu dibuka, Boy terus meluru masuk ke dalam bilik dengan keadaan yang sangat cemas, seolah-olah baru sahaja terserempak dengan sesuatu. Ter bertanya dengan terkejut, Boy, kau kenapa ni? Boy menjawab dengan wajah yang pucat dan keadaan yang tidak tentu arah. Hantu penuh belakang pikap. Penuh weh. Penuh. Hantu penuh kawan. Tengoklah, duduk penuh atas tu. Selepas itu Boy menuding ke arah belakang pikap, kereta pikap yang mereka letakkan di luar. Ter pun membuka pintu dan menjenguk keluar untuk melihat. Kereta pikap yang kita pandu ni ke? Hantu apa yang penuh? Sudah tentu, apabila dia melihat keluar, dia tidak nampak apa-apa selain barang-barang mereka yang bersepah di belakang pikap. Ketika dia sedang memerhatikan keretanya, dia kembali masuk ke dalam bilik. Dia menutup pintu dan bertanya kepada Boy, Boy, kau nampak apa sebenarnya? Sedang dia berbual dengan Boy, tiba-tiba kedengaran bunyi pintu diketuk. Tok, tok, tok. Bunyi itu membuatkan Boy tersentak sekali lagi. Ter juga terkejut. Pukul 4 pagi lebih. Siapa pula yang ketuk pintu? Dia perlahan-lahan menyelak langsir untuk melihat. Rupa-rupanya yang mengetuk pintu kali ini adalah makcik penjaga resort. Makcik itu datang mengetuk pintu mereka dan bertanya, ada apa-apa ke? Ada masalah ke? Makcik dengar bunyi bising. Apabila melihat itu adalah makcik penjaga resort, dia segera membuka pintu dan memberitahu makcik itu, oh makcik, tak ada apa-apa. Kawan saya mabuk. Sebab tu dia bising-bising kata nampak hantu belakang pikap. Tapi sekarang dah okey. Sebaik sahaja makcik itu mendengarnya, wajahnya terus berubah pucat. Tangan yang memegang lampu suluh kelihatan menggeletar. Dan makcik itu berkata sesuatu kepada mereka. Nak, makcik boleh masuk sekejap? Pada masa itu berasa hairan. Kenapa makcik nak masuk? Bilik makcik kan ada. Kenapa tak balik tidur di bilik sendiri? Makcik itu masuk. Dan selepas itu dia berkata, nak, kamu berdua ni, makcik tengok bukannya mabuk sangat pun. Kawan kamu ni pun makcik rasa tak mabuk. Makcik pun nampak dari petang tadi lagi. Sebab tu makcik tanya kamu datang berapa orang. Sebab makcik nampak kamu datang ramai. Mula-mula makcik nak beritahu, tapi takut kamu tak jadi menginap sini. Ketika itu, Ter pun bertanya, makcik nampak betul-betul ke? Makcik pasti. Makcik tu mengesahkan, makcik nampak dengan jelas. Kamu bawa entah siapa. Duduk penuh belakang pikap. Ada budak, lelaki, perempuan, orang tua. Duduk penuh macam tu. Kalau tidak, masakan makcik cakap bilik makcik ni boleh muat 3 orang. Makcik takut kamu bawa semua orang tu masuk berhimpit-himpit dalam bilik. Sebab tu makcik cepat-cepat cakap, termula dapat mengagak apa yang makcik itu katakan mungkin berpunca dari tempat mereka memancing. Dan apa yang dilihat penuh di belakang pikap itu mungkin disebabkan oleh kata-kata Boy pada petang itu. Makcik itu bertanya kepadanya, kamu bawa mereka dari mana? Hantarlah mereka balik ke tempat asal. Dia pun menjawab,
Baiklah makcik, nanti saya hantar mereka balik ke tempat asal. Selepas itu, makcik itu membuka pintu dan keluar. Mereka berdua pula tidak berani untuk keluar ke mana-mana. Di luar masih gelap. Jadi mereka menunggu di dalam bilik sehingga pagi. Sementara menunggu, Te bertanya kepada Boy, "Boy, kau nampak apa semalam? Macam mana rupanya?" Tetapi Boy tidak menjawab. Dia berkata dia tidak mahu bercakap tentang itu. Jadi, Te tidak tahu apa yang Boy alami semalam. Apabila di luar sudah mula cerah, mereka memulangkan kunci kepada makcik itu dan memandu keluar. Destinasi mereka adalah lokasi memancing semalam. Tujuannya adalah untuk menghantar seseorang pulang. Sepanjang perjalanan, Boy hanya memejamkan matanya rapat-rapat. Te memandu dari tempat penginapan ke lokasi memancing. Perjalanan mengambil masa kira-kira 40 minit. Apabila tiba, kerana masih awal pagi, tiada siapa lagi yang datang memancing. Suasana terasa sunyi dan menyeramkan walaupun hari sudah siang. Sebaik sahaja tiba, Te memberitahu Boy, "Kau suruhlah mereka turun. Dah sampai tempat mereka." Tetapi Boy mengelak. Dia tidak mahu menjadi orang yang menyuruh mereka turun. Dia berkata, tak nak. Kaulah yang suruh. Tolonglah suruh untuk aku." Te pun membalas, "Kau yang ajak mereka datang. Kaulah yang kena suruh mereka turun. Bukan aku yang ajak. Kau yang cakap sendiri." Akhirnya Boy pun turun dari kereta. Dia menadah tangan tetapi tidak membakar colok atau melakukan apa-apa upacara. Dia hanya berkata, "Sesiapa yang ikut, sila turun di sini, di tempat asal kamu semua." Selepas itu, dia terus melompat masuk ke dalam kereta. Sebaik saja dia masuk, dia berkata, Te, jalan. Cepat, pijak minyak habis. Nanti hantu tu lompat naik lagi." Te pun segera memandu laju seperti yang disuruh. Selepas memandu agak jauh, dia bertanya kepada Boy, "Sebenarnya, apa yang kau nampak semalam?" Kali ini, Boy mula bercerita. Dia seolah-olah mula berasa lega selepas menghantar mereka yang mengikut pulang. Dia pun menceritakan bahawa dia pertama kali melihat mereka pada kira-kira jam 6 petang ketika Te keluar membeli bir. Ketika itu, dia sedang menyiang ikan di belakang rumah. Untuk pengetahuan, bilik penginapan mereka itu seperti rumah sewa harian yang mempunyai satu bilik tidur, satu bilik air dan sebuah beranda di belakang rumah di mana boleh memasak. Ketika Boy sedang memasak di belakang bilik, tujuannya supaya bau tidak masuk ke dalam bilik, sedang dia mencuci ikan, tiba-tiba Boy terdengar bunyi orang membuka pintu. Selepas itu, dia terdengar bunyi orang berjalan di dalam bilik. Boy menyangka itu adalah Te yang sudah pulang. Dia pun menjerit, "Te, kau dah balik ke?" Tetapi tiada jawapan. Ketika itu Boy berfikir mungkin Te tidak dengar kerana pintu belakang ditutup. Sedang dia mencuci ikan, dia mula mendengar bunyi-bunyi aneh. Seketika kemudian, dia terdengar bunyi kanak-kanak berlari-lari, suara ketawa riang dan jeritan manja seolah-olah kanak-kanak sedang bermain. Bunyi itu datang dari dalam rumah. Pada mulanya, dia menyangka mungkin itu anak-anak dari rumah lain yang tersalah masuk bilik. Dia hendak menjenguk keluar untuk memberitahu, "Bilik ni ada orang, saya dengan kawan saya berdua." Tetapi ketika dia menjenguk ke dalam, dia ternampak seorang kanak-kanak perempuan kecil, badannya kembung, kulitnya berwarna hijau keunguan dan tidak mempunyai mata, sedang berlari-lari di dalam bilik. Sebaik sahaja melihatnya, dia sangat terkejut dan terus berlari keluar dari belakang rumah ke hadapan rumah. Di hadapan ada beberapa orang lain yang sedang duduk di beranda bilik masing-masing. Ketika itu, selepas melihat kanak-kanak perempuan yang badannya kembung dan tidak bermata itu, dia menjadi sangat takut dan tidak berani masuk ke dalam bilik, sehinggalah terpulang dan melihat keadaannya yang sedang duduk menggigil sambil memegang rokok. Itulah sebabnya mengapa dia tidak berani tidur di dalam bilik. Dia menyangka hantu itu berada di dalam rumah itu. Dia langsung tidak terfikir bahawa hantu itu mengikut mereka. Dan sebab dia tidak memberitahu Te adalah kerana dia takut. Te juga tidak berani tidur. Tetapi keputusannya untuk tidak tidur di dalam bilik dan memilih tidur di dalam kereta adalah satu kesilapan besar. Boy menyambung ceritanya. Ketika dia sedang tidur di dalam kereta, semasa dia hampir terlelap, telinganya terdengar bunyi seperti orang berbual di sebelahnya. Tetapi dia tidak dapat menangkap butir perbualan. Dia hanya tahu itu adalah suara orang berbual dan suaranya banyak.
Bunyinya riuh rendah, tetapi suara yang didengarinya bukan perbualan antara dua orang. Ia seperti perbualan berpuluh-puluh orang. Suaranya hingar-bingar. Dia berkata, ketika dia sedang tidur itu, rasanya seperti tidur di tengah-tengah pasar. Kerana pada masa itu dia sedang mengantuk dan tidak begitu sedar. Dia hanya mendengar suara itu tanpa terfikir. Aku tidur seorang diri dalam kereta. Kenapa ada suara orang lain? Ketika itu, Boy hanya mendengar suara perbualan itu, sehinggalah dia mula terjaga dan sedar. Dia teringat dan terus menoleh ke kiri dan kanan, tetapi tidak nampak sesiapa. Apabila dia bangun, semua suara perbualan itu hilang. Yang ada hanyalah kesunyian malam. Bunyi cengkerik atau katak pun tiada. Dia pun berbaring semula untuk tidur. Kali ini keadaannya sama seperti tadi. Ketika dia hampir terlelap, dia terdengar lagi suara orang berbual. Kali ini suaranya pelik. Ia seperti suara orang berbisik. Dia cuba menenangkan diri dan memasang telinga untuk mendengar apa yang dibisikkan. Rupa-rupanya bisikan yang didengarinya itu berbunyi lebih kurang begini. Saya dah ikut ni. Saya dah ikut. Kami semua dah ikut. Ketika itu dia terkejut. Dia tersentak bangun kerana suara yang didengarinya itu berkata, saya dah ikut ni. Saya dah ikut. Kami semua dah ikut. Apa yang lebih mengejutkannya, kali ini di dalam kereta itu entah siapa, kira-kira 45 orang sedang duduk berhimpit-himpit. Ada yang duduk di sebelahnya, ada yang di belakang. Boleh dikatakan kereta itu penuh sesak. Malah di ruang letak kaki di bawah pun ada yang duduk memeluk lutut. Ketika dia melihat keadaan itu, Boy sangat terkejut. Kerana di dalam kereta yang tadinya dia tidur seorang diri, kini berpuluh-puluh orang sedang duduk dan berbaring berhimpit-himpit. Gambaran pada masa itu sangat menakutkan baginya. Kerana setiap lembaga yang duduk di sebelahnya semuanya berwajah hancur. Ada yang tidak bermata, ada yang seperti mayat yang baru kembung dari air, duduk penuh di dalam kereta. Tetapi yang paling menakutkan adalah lembaga yang berada di kakinya. Dia berkata, lembaga itu mengeluarkan bunyi seperti rintihan. Dan matanya terjegil keluar. Pada saat itu, dia berkata dia sangat terkejut. Dia menjerit sekuat hati dan segera membuka pintu kereta untuk keluar. Dia menoleh semula ke arah kereta untuk melihat sama ada hantu-hantu yang dilihatnya masih ada. Dan pada saat itulah dia mengetuk pintu bilik Ter dengan kuat. Ter bangun, Ter bangun. Dan Boy menoleh ke belakang kereta. Rupa-rupanya di bahagian belakang pickup dia nampak lembaga lelaki, perempuan, kanak-kanak, orang tua dan macam-macam lagi duduk berasak-asak. Seolah-olah pickup itu membawa muatan 10, 20, 30 orang. Pada saat itulah dia mengetuk pintu bilik bertalu-talu seperti yang diceritakan, kerana hari pun sudah hampir pagi. Dia menjerit-jerit sehinggalah makcik itu datang melihat. Selepas dia selesai bercerita, wajahnya berubah menjadi pucat seolah-olah sudah tidak bermaya. T pun bertanya kepada Boy, Boy, macam mana sekarang? Nak teruskan ke Nakhon Nayok tak? Sebenarnya, soalan itu ditanya tanpa berfikir panjang. Dia tahu Boy pasti akan mahu meneruskan perjalanan kerana Boy sangat gemar memancing dan bukan seorang yang mudah takut. Tetapi rupa-rupanya Boy segera menggelengkan kepala dan berkata, jomlah balik, aku nak balik rumah, aku tak nak pergi mana-mana dah. Raut wajah Boy menunjukkan dia benar-benar sudah tidak mahu apa-apa lagi. Ter pun mengubah rancangan dan memandu pulang. Sepanjang perjalanan, Boy asyik mengadu sakit badan, sakit kaki, sakit tangan, sakit bahu, sehingga terpaksa berhenti di farmasi untuk membeli ubat tahan sakit untuknya. Barulah dia berhenti mengadu. Selepas itu, dia hanya duduk diam. Diajak berbual pun tidak dilayan. Tanya sepatah, jawab sepatah. Suasana di dalam kereta menjadi suram mengikut moodnya. Suasana suram itu berterusan sehinggalah mereka tiba di rumah. Apabila Ter menghantarnya pulang, dia hanya mengambil beg pakaiannya dan terus turun. Dia tidak mengambil peralatan memancingnya. Ter pun menjerit bertanya, Boy, kau tak nak ambil joran kau ke? Dia menoleh dan menjawab, tak nak dah. Aku nak berhenti memancing. Kau ambillah. Apabila Boy menjawab begitu, T berasa sangat hairan. Daripada seorang yang sangat gemar memancing, tiba-tiba selalunya Boy lebih handal dan lebih suka memancing daripadanya. Tetapi dia tidak mahu mendesak. Raut wajah Boy
menunjukkan dia tidak mahu bercakap apa-apa lagi. Jadi dia membiarkan Boy mengambil barangnya dan pulang ke rumah. 3 hari kemudian, Te menelefon Boy. Dia bercadang untuk mengajaknya makan di rumah. Tetapi panggilannya tidak dijawab. Keesokan harinya, dia membuat keputusan untuk pergi sendiri ke rumah Boy sambil memulangkan peralatan memancingnya. Apabila dia tiba, dia hanya berjumpa dengan ibu Boy. Boy tiada. Dia pun bertanya kepada ibu Boy, "Makcik, Boy ke mana ya? Saya telefon dia tak angkat." Ibu Boy mengeluh. Wajahnya kelihatan sangat letih. Ibunya menceritakan, sejak pulang dari perjalanan baru-baru ini, Boy hanya berkurung di dalam bilik sepanjang hari. Mengadu sakit tangan, sakit kaki, tidak boleh bangun. "Makcik nak tanya, kamu semua pergi buat apa?" Muka Boy nampak tak elok langsung. "Pagi tadi makcik dah bawa dia pergi mandi air jampi di kuil, tapi nampaknya tak baik juga." Te pun menceritakan kepada ibunya, sejak mereka pergi memancing di korat, Boy tersilap menjerit mengajak pulang. Dan selepas itu, Boy nampak hantu mengikut mereka pulang. Apabila ibunya mendengar cerita itu, dia mengeluh panjang. Dia berkata, mungkin dia perlu membawa Boy ke kuil sekali lagi untuk berjumpa dengan Sami dan bertanya apa yang perlu dilakukan. Selepas berbual dengan ibu Boy pada hari itu, tercuba menghubungi Boy sekali lagi, tetapi masih tidak dapat dihubungi. Setiap kali dia pergi ke rumahnya, Boy dan ibunya pasti tiada di rumah. Sehinggalah ke hari ini, dia masih tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Inilah satu lagi pengalaman yang terlalui. Perlu diakui, ia sangat menyeramkan. Tidak sangka perbuatan mengajak kawan pulang boleh menyebabkan kejadian seram seperti ini berlaku. Cuba bayangkan, anda sedang tidur nyenyak di dalam kereta, tiba-tiba buka mata nampak hantu duduk penuh di dalam kereta. Kalau saya sudah hilang akal. Lebih-lebih lagi, hantu yang duduk merengkuk di lantai dan mengeluarkan bunyi, itu, memang saya akan pengsan. Saya yakin, sesiapa yang berhadapan dengan roh seperti ini, pasti tidak akan dapat bertenang. Kisah seperti ini jadikanlah sebagai pengajaran bagi sesiapa yang suka berkata, "Jom, kita balik rumah semua. Jom balik." Saya percaya bukan semua orang tahu siapa yang akan pulang bersama. Mereka yang berada di kawasan itu, saya percaya semua akan ikut pulang. Kisah-kisah seperti ini tentang jom balik rumah dan sebagainya, saya pernah ceritakan dalam episod-episod sebelum ni. Anda boleh dengar semula. Apa yang dialami oleh setiap orang bukanlah satu kebetulan. Ia benar-benar berlaku seolah-olah satu ajakan yang disengajakan. Lain kali apabila hendak pulang, cara mudahnya sebutlah nama, terutamanya jika hanya berdua. Contohnya, panggil sahaja, "Boy, jom balik." Tidak perlu berkata, "Woi, jom balik rumah semua, jom balik." Tidak perlu. Jika datang berempat atau berlima orang pun, lebih baik sebut nama. Apabila berada di tempat asing, selalunya akan ada roh-roh, hantu atau makhluk halus di kawasan itu. Mana tahu mereka terdengar apa yang anda katakan, mereka akan ikut pulang, seperti yang terjadi kepada Te dan Boy. Apa-apa pun, kisah hari ini adalah pengalaman benar yang berlaku kepada mereka. Gunakanlah kebijaksanaan anda semasa mendengar. Kalau ada skala 1 hingga 100, saya beri 100. Ada 10, saya beri 10. Ada 1,000,000, saya beri 1,000,000 untuk tahap keseraman yang dialami oleh Boy dan Te. Saya tidak dapat bayangkan jika mereka meneruskan perjalanan ke Nakhon Nayok, apa lagi yang akan mereka jumpa. Ini baru satu tempat, sudah jadi begini teruk. Kalau diteruskan, saya rasa pasti lebih dahsyat. Apa-apa pun, kepada para pendengar yang mempunyai pengalaman seram seperti ini, anda boleh hantarkan cerita anda. Saya masih menanti untuk membaca kisah-kisah anda semua. Seperti yang saya katakan, hantarkan sahaja cerita anda. Jika saya belum membalas, jangan risau. Cerita daripada pendengar sangat banyak. Saya akan cuba membalas satu persatu. Sebelum kita berpisah malam ini, jika anda suka cerita hantu dan kisah seram, kita adalah geng. Kepada sesiapa yang suka berkata, jom balik rumah, fikirkanlah baik-baik sebelum bercakap. Dan yang paling penting, perhatikan betul-betul, adakah tempat anda berhenti untuk berehat dan tidur di korat itu bukanlah tempat pertama di mana ternampak lembaga itu duduk seorang diri di belakang pikap. Semoga anda bernasib baik dan tidak berjumpa hantu. Selamat malam.